Sejak kebelakangan ni, ramai viewers aku, tak adalah ramai, 2 orang je sebenarnya, yang minta aku request untuk reviewkan perfume baru Hasha Hashim, nama dia Kebun Nanas. Dan korang bertuah lah sebabnya aku dapat sampel daripada dia, Kebun Nanas, which is dia adalah inspired daripada Nishan Hachibat. Kotak dia memang lawa. Kau tengok ni. Oi, sumpah cakap lawa siap. So sayang pula nak copy stiker je ni. Waduh. Wah! Oh lah, dia buka macam ini rupanya. Astaghfirullah. So ni adalah dia punya perfume dia. Oh, macam biasa kau tengok tepi dia. Ada nama owner dia, Hasha Hashim. Dan juga depannya, tepi dia adalah dia punya quotes dia dengan nama perfume ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, segar. Segar-segar mosi. Oi. Wow. Dah lama aku tak bau siap. Dia punya bau nanas dia bukan bau nanas yang terlalu manis tau. Dia bau nanas yang bagi aku refreshing, memang segar, citrusy and agak juicy bagi aku. Dan dia ada bau mosi tu, bau macam bau lembab tanah macam tu. Tapi bukan terlalu macam bau tanah tu terlalu macam buatkan bau tu macam tak sedap tau. Dia sedap, cuma kombinasi antara bau nanas campur dengan bau mosi, dia jadikan macam kau boleh bayangkan kau pergi kebun nanas yang tanah dia lembab campur dengan nanas, buah nanas yang dah tumbuh besar dekat kebun nanas tu. Dia punya bau balance tau, antara bau mosi dengan bau nanas juicy and segar, refreshing, citrusy tu. So aku boleh bagi ni dalam 9.5/10. Aku tak bagi lagi 0.5 sebab bau-bau nanas ni dia tak seberapa ngam dengan aku lah.